Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel Harib Melaka Caster. Pada sahabat-sahabat yang dah subscribe YouTube channel aku, ucapkan ribuan terima kasih. Pada sahabat-sahabat yang baru singgah di Harib Melaka Caster, ucapkan welcome to my channel. Korang jangan lupa tekan butang subscribe, jangan lupa tekan butang notifikasi supaya korang tidak terlepas video-video yang aku update. Dan tak lupa juga korang jangan lupa komen di bawah menandakan korang hadir di YouTube channel aku guys. Okay guys, untuk sebelum ni aku ada buat video untuk review produk mainline daripada EXP Fishing, iaitu mainline Imo 836 guys, iaitu 8 sulaman 36 lilitan. So kali ni aku nak test produk tersebut dan aku cuba dapatkan strike guys. Okay guys, jom kita saksikan. Okay guys, untuk setup kali ni aku gunakan mainline Imo 836 15 LB daripada EXP Fishing, dan leader Imo Kyojin guys 20 LB. So why aku guna Rode UL, aku gunakan mainline ni sebab mainline ni diameter dia halus. Oh, lucut Lim, lucut. On. Oh, lucut di tengah jalan. Mantap. Mainline Imo kali 836 mainline Imo 836 8 sulaman 36 lilitan. On strike guys. Menggunakan gewang daripada EXP Fishing, iaitu Rabi Z Frog. Mainline ni aku rasa nice lah. Kau sembat je lah. Aku main sepanjang aku main kat tempat-tempat heavy cover ni, kau tengok lah, mainline dia sedikit pun warna tak pudar dan tak ada berburas pun. And then ikatan FG kau tengok lah, kemas je. Ikatan FG nice, kemas. Mantap guys. Ini hasil haruan dia. Mantap lah. Oh Allah, mak lucut, ya Allah.
Wah. On strike. Buat kali yang kedua. So ni ikan yang pertama. Buat strike kali yang kedua, iaitu mainline Imo 836, iaitu 8 sulaman 36 lilitan. Kau sembat je, tak payah rasa ragu lah. Nak aku gandingkan mainline leader Imo Kyojin. Memang nice lah. Gandingkan leader Imo Kyojin, gandingkan lagi dengan soft rock daripada ESP, iaitu Rabi Z Frog. Memang kena. Alat ni korang kena ada lah. Sebab kalau korang guna, tak kisahlah apa-apa produk soft rock, alat ni korang kena ada. Untuk apa? Untuk korang buka hook yang melekat pada ikan lah. Cari hook dia yang melekat pada ikan. Okey, jumpa. Tu. Dah terbuka. Dah boleh tarik. Alamak, sangkut belah atas pula. Dah. Kan senang. So pada aku nice lah Imo 836. Aku main kat kawasan AV, tak tersangkut pun guys. Tak tersangkut pula, tak berburas lah. Macam tu lah, tali dia tak berburas. Nice and steady lah orang kata tali dia. So ikan ni aku nak bawa balik pasal mak aku dia nak ikan haruan katanya. Okey, dapat 2 ekor, alhamdulillah, rezeki padu-padu mantap. So ikan ni aku grip dulu guys, sebab guni aku lupa bawa, tertinggal dekat parking kereta tu depan aku. So aku letak dulu ikan kat sini sebagai tempat dia berteduh. Okey guys, setakat itu saja video aku untuk kali ni, untuk test produk daripada ESP Fishing, iaitu mainline plus Imo plus 836 guys. So 8 sulaman 36 lilitan. Hasil strike amat-amat puas hati. So bagi aku mainline tersebut tidak berburas untuk aku test di kawasan heavy cover. Dan nice lah untuk aku buat cast, short cast, smooth saja keluar untuk mainline tersebut. Dan juga aku gandingkan dengan Imo Kyojin 20AB pun just nice. Dan aku gandingkan juga dengan gewang daripada ESP Fishing, iaitu Rabi Z guys. Memang padu lah. So salah satu setup yang aku gunakan memang sangat-sangat nice lah. 3 combiner daripada ESP Fishing, memang mantap. Okey, setakat itu saja. Thanks for watching. Kita jumpa lagi di next video untuk review produk daripada ESP Fishing. Okey guys, bye.